Okay, hai, Assalamualaikum. Video ini khas untuk adik-adik yang akan pergi ke interview UiTM, which is Music Education. Okay, siapa yang tak relate, yang tak berkaitan, boleh scroll. Okay, alright. So basically untuk Music Education, saya sebenarnya dapat banyak DM. Tak adalah banyak, tapi orang-orang kata dia banyak lah juga. Diorang tanya saya, abang macam mana apa ni, untuk music education macam mana ni, kita nak ni, kita nak apa, nak buat apa tips. Diorang tanya saya tips kan, nak untuk interview macam mana. Diorang risau kan, nak buat preparation orang kata. So saya nak senang kerja, saya buat video macam ni so semua boleh tengok. Okay, so basically untuk music education punya interview, so korang kena ready dua. Okay, yang pertama, korang kena ready satu video mock teaching, which is video mock teaching tu korang kena mengajar lah. Okay, korang kena mengajar, which is mengajar tu tak kisah, korang ajar saja topik-topik music education ataupun topik music lah. Tak kisah korang nak ajar basic warm up vocal ke, korang nak ajar basic apa lagi, music notation, note value, apa semua, rhythm ke, tak kisah, yang berkaitan music education saja. Okay, so video tu around, tak silap saya lah, 5 ke 7 minit if I'm not mistaken, ke sampai 10 minit, tak kisah. Itu korang kena tengok ni lah, dia punya guideline. Okay, so lepas tu video tu macam korang kena mengajar lah. Okay, sebab nak masuk music education kan, so kenalah pandai mengajar. Okay, so settle untuk video mock teaching. Yang keduanya, untuk video persembahan. Video persembahan ni korang kena readykan dua persembahan korang. Contoh kalau vokal, contoh macam saya vokal dulu. Okay, ni kita cerita berkaitan pengalaman saya lah. Dulu saya ambil vokal, so saya kena buat video nyanyian lah, which is 2 berlainan genre. So contohnya awak nak gabungkan lagu ballad ataupun pop, boleh. Contohnya apa lagi? Contoh awak nak nyanyi nyanyian asli Malaysia, nyanyian apa? Etnik ke? Lepas tu lagi satu awak nak nyanyi R&B. Kan nak buat kelainan gitu. Okay, next, ataupun nyanyian R&B plus rock pun boleh. Janji berlainan genre. Okay, record lah satu video ni, dah record, okay, letak tepi. Lepas tu lagi satu video ni, okay, dah siap, okay, letak tepi. Lepas tu boleh submit video mock teaching and video persembahan. Okay, settle untuk bahagian ni. Okay, now bahagian untuk kita interview lah. Sebab saya dengar interviewnya pada 31 Januari 2026 ni, which is next week. So sebab itulah saya buat video ni, untuk orang kata persediaan lah, untuk adik-adik yang curious kan, interview music education ni macam mana. Okay, so ini saya bercerita berkaitan pengalaman saya dan juga kawan-kawan dulu. Macam saya dulu online, so untuk adik-adik yang kena face to face, basically nanti dalam interview tu, interviewernya ialah pensyarah lah. Pensyarahnya music education punya pensyarah, which is kalau sebab you guys ni kan music education kan, ambil music education, so pensyarah music education. Okay, selalunya soalan-soalan yang akan ditanya, why you choose UiTM, why you choose music education, kenapa nak ambil music education. Cakap lah apa-apa segala, kenapa you nak ambil kan. So kena sediakan apa jawapannya. Yang ketiganya, mereka akan tanya lah your background dalam muzik. Contoh dulu sekolah saya pernah join persembahan, tak kisah persembahan apa, muzik, join band, join choir, join apa sekali pertandingan ni, menang nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua korang menang. Cerita je kat dalam perbualan tu. Okay, basically interview ni dia santai je, dia perbualan lah antara interviewer dan interviewee. Okay, which is kita. Okay, seterusnya lepas dah tanya, diorang akan tanya background apa semua. Okay, next kita ada ujian khas, which is kita ada ujian mendengar, listening test. Okay, listening test ni apa abang? Apa kan? Okay, listening test ni kita ada 2 jenis, which is melody and rhythm. Okay, apa benda ni? So first kali melody. Okay, interview akan contoh dia main piano, diorang akan main basic melody, which is contohnya da 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 da. So kita kena nyanyikan balik da 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 da. Okay, kita kena nyanyi with accurate pitch lah. Okay, next rhythm diorang akan contoh, diorang akan main clap,
Okay, so kita kena main balik. Gitu je. Senang je hujan je. Okay. So basically melody and rhythm. Kenapa dua-dua interview ni kena buat bang? Okay. Dia sebab kita nak jadi music student, kita kena tahu. Kita kena boleh dengar pitch. Okay. Kita kena boleh mainkan balik rhythm. Okay, kita boleh imitate balik. Kita boleh ajuk balik apa benda yang sedang berlaku tadi. Okay, sebab kita nak jadi music student, kita boleh lah dengar perfect pitch dek. Kita kena dengar music. Kalau kita tak boleh dengar music, contohnya awak tone deaf, maksudnya awak tak layak. Okay. So kalau awak dah lepas dua-dua ni, awak boleh dengar melody, awak boleh nyanyi melody and nyanyi mainkan rhythm dengan accurate. You are deserve to be a music student. Gitu. Okay. So lepas dah habis interview untuk cakap borak-borak, and then you dah habis listening test, and then settle. Itu sahaja. Okay. Kalau nak cakap tips daripada saya, tips tu tak adalah apa tips sangat pun. Tapi you nak jadi music student, before pergi interview tu, make sure pakaian you nampak formal lah. Pakailah pakaian formal. Kalau lelaki tie, kemeja, swasleg. Kalau girls yang bertudung, make sure yang pakai tudung, baju kurung. Okay. Yang free hair, make sure rambut kemas. Okay. So kena, your first impression to your interviewer tu sangat penting dek, orang kata. Dia sebab nak jadi cikgu kan, so kenalah formal. Okay. Alamak, jap ada orang jalan. Okay, sorry kita ada gangguan sikit tadi. Okay, kita sambung So macam biasalah, korang kena pakai baju formal, so berpakaian kemas lah. Okay, and then dah habis interview tu, kira you are done. Okay, so just tunggu result je lah. Macam tu. Okay, kalau dapat tu orang kata rezeki lah. Okay, so untuk next week kan, since korang buat interview dekat Dewan Recital, Dewan Seri Budiman kat UiTM Shah Alam, so saya nak ucapkan all the best untuk adik-adik yang bakal pergi interview tu, interview music, and all the best. And kalau korang ada soalan, okay, nak tanya saya, just DM je ataupun komen je dekat video bawah ni. So nanti saya boleh tengok lah, saya boleh komen dan saya boleh jawab. Okay, video ni kalau boleh share lah dekat siapa-siapa pun, like, comment and bagi spread this video viral. I don't know, viral ke apa. So untuk video ni bukan saja untuk adik-adik yang pergi interview next week, untuk intake 2026 ni, tapi untuk yang next pun, video ni kan boleh jadi guideline untuk korang nanti. Okay, yang siapa nak teringin lah, nak masuk music education, degree music education in UiTM Shah Alam. Okay, so untuk yang pergi audition next week ataupun nanti, all the best. I wish you guys all the best of luck and confident itu penting. Okay, sebab kita jadi cikgu, kita kena bagus, kita kena talented, and kita kena slay left macam I gitu. Okay, so untuk adik-adik di sana yang pergi interview nanti, all the best, and semoga ada sinar untuk sambung ke music education UiTM Shah Alam. Okay, bye, all the best.